لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang dihormati Tuan Zaki bin Ismail, Guru Besar SK Sentosa, Barisan Penolong Kanan, guru-guru seterusnya, murid-murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita duduk dalam satu majlis, iaitu majlis solat sunat duha perdana beserta dengan sambutan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran akan kita sambut pada esok. Berapa Ramadan? 17 Ramadan. Okey. Usaha kamu dapat duduk dengan tenang. Itu sebab kalau kamu tengok kita pilih tahap 2. Kenapa kita pilih tahap 2? Sebab kita katakan dah boleh faham bahasa. Okey. Itu sebab kita tak letak tahap 1 nak bagi kamu concentrate. Sebab tahap 2 mudah. Kalau ustaz kata diam, dia akan diam. Tapi kalau tahap 2, ustaz kata diam, dia bising, sama lah macam tahap 1. Okey, duduk dengan selesa. Alhamdulillah cuaca pagi ini sejuk. Okey, duduk dan ambil beberapa perkara-perkara intipati penting. Di antara apa perkara yang akan ustaz perkatakan. Okey, di dalam sejarah Islam, di antara perkara yang terbesar iaitu ketika apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah menjadi salah satu daripada sumber panduan dalam Islam. Maka kerana itu kalau kita lihat sumber hukum dalam Islam yang pertama apa dia? Apa dia yang pertama? Al-Quran. Yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tentang penurunan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ada berapa buah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi? Berapa? Yang pertama pada Nabi apa? Yang kedua pada Nabi apa? Yang ketiga Nabi apa? Yang keempat ialah Al-Quran. Maka Al-Quran inilah merupakan penutup segala kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit. Maka kerana itu Al-Quran dikenali sebagai kalamullah. Dan Al-Quran juga mengandungi pelbagai nama-nama Al-Quran selain daripada Al-Quran. Selain daripada Al-Quran, Al-Quran juga dinamakan dengan apa? Al-Furqan. Bagus. Lagi? Nama Al-Quran, Al-Quran. Jadi kawan kita sebut Al-Furqan. Lagi? At-Tanzil. Betul. Lagi? Az-Zikri. Okey, banyak nama-nama Al-Quran untuk menunjukkan tentang kemuliaan. Okey, saya nak bawa kamu daripada sudut awal untuk mengetahui tentang bagaimana Al-Quran. Al-Quran ini melalui 2 proses peringkat penurunan. Ada berapa proses? 2 proses penurunan. Yang pertama, penurunan sekaligus. Yang kedua, penurunan secara beransur-ansur. Memanglah kalau orang tanya kita, kalau ustaz, kau wajib pun tahu. Tapi satu-satunya kitab yang menjadi panduan dalam kehidupan kita, yang dibaca apabila dibaca diberikan pahala. Takkan kita tak tahu seluk-beluk kitab tersebut, betul? Maka jadi wajiblah pada kita untuk tahu kitab yang kita baca hari-hari, yang kita jadikan panduan, yang akan kita guna sampailah esok apabila kita meninggalkan dunia sekalipun. Maka itulah yang akan kita bawa. Okey. Peringkat yang pertama, Al-Quran itu diturunkan yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Daripada mana? Okey, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah inilah penurunan sekaligus. Pada penurunan sekaligus ni, Al-Quran ada berapa juzuk?
Ada berapa juzuk Al-Quran? Darwish, berapa juzuk Al-Quran? Berapa juzuk Al-Quran? Mifsal, berapa juzuk Quran Mifsal? Bagus, 30 juzuk. Ada berapa surah dalam Al-Quran? Ada 114 buah surah. Ada berapa perkataan dalam Quran? Yang lepas ceramah tutup Quran saya dah sebut kan. Yang tahun 56 mesti dah ada. Berapa? Ada berapa perkataan dalam Al-Quran? Ada 77,439 perkataan di dalam Al-Quran. Ada berapa? 77,439. Ada berapa huruf dalam Al-Quran? Berapa? Dalam Al-Quran ada pendagan Ibnu Katsir ada 321,180 huruf. Ada berapa? 321 180 321,180 huruf. Banyak ke sikit? Itu sebab dalam hadis Nabi sebut lam aqulu alif lam mim harfan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alifun harfan wa lam min harfan wa mimun harfan. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Wa kulli harfin asyaratil hasanat. Setiap satu huruf berapa dapat ganjaran? 10. Cuba kamu bayangkan nanti balik kelas, tulis 321,180 kali dengan 10. Kaya tak kaya? Itu sebab bila orang yang baca Quran, dia adalah orang yang kaya. Itu bulan biasa tau. Kalau bulan Ramadan, kamu jangan kali dengan 10, kali dengan 70. Okey? Nanti siapa yang dah dapat jawapan berapa jumlah dia, jumpa kat Ustaz dekat bilik. Ustaz bagi hadiah. Berapa jumlah daripada perkataan tadi dibaca kali dengan 10 dan kali dengan 70. Okey? Kemudian ada berapa ayat di dalam Al-Quran? 6,000? 6,200? 6,200? Dua lagi. 36. 6236. Okey, pandangan daripada ulama Kufah. Okey. Jadi tengok kembali, itu sedikit kerangka zahir Al-Quran. Bukan itu yang menjadi asas, tapi kerana Al-Quran ini mukjizat, maka semua itu dikaji oleh para ulama, hatta bilangan huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan bukan kata bilangan. Ulama-ulama terdahulu dalam kitab-kitab, nanti bila kamu belajar, kamu akan jumpa ulama akan meletakkan ada berapa baris atas dalam Quran, baris bawah, baris sabtu, baris sukun, baris syadah. Untuk kenapa? Untuk melihat keajaiban Al-Quran pada semua aspek. Okey, boleh bagi tuan yang belakang nak baca tak selesa? Okey, dengar elok benda-benda asas tentang Al-Quran. Kamu untung ya. Ustaz sendiri secara langsung waktu sekolah rendah tak dapat dengar benda macam ni. Terus terang juga, memang tak dapat. Tak ada rezeki Ustaz. Dah belajar, kemudian sikit baru dapat. Tapi umur waktu kamu, Ustaz tak boleh dengar pun. Quran ada berapa huruf tak pernah dengar. Okey? Jadi kamu beruntung. Okey, tengok peringkat yang pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah adalah penurunan sekaligus. Okey, yang ni yang disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Iaitu pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran sekaligus. Ini ialah pada peringkat yang pertama, iaitu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tu apa? Iaitu satu rumah peribaratan yang ada di langit. Okey, di langit. Siapa yang duduk di sana? Para malaikat. Okey. Kemudian peringkat yang kedua ialah daripada Baitul Izzah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat yang kedua. Okey, peringkat yang kedua daripada mana? Baitul Izzah ke
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan masa selama satu hari, selama satu malam, selama okey, diam, dengar. Selama berapa lama? Okey, selama 23 tahun. Lama tak lama? Lama tak lama? 23 tahun Al-Quran diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Ustaz nak suruh kamu dengar elok supaya kita tahu Quran yang ada pada kita hari ini sebenarnya tidak semudah yang kita sangka. Itu sebab hari ini kita pandang mudah je Quran. Tambah Quran, siapa nak? Lubuk-lubuk ada orang nak bagi. Nak Quran besar, nak kecil, nak warna, nak tajwid, tak tajwid. Sehingga kadang-kadang kita memandang remeh dan rendah terhadap Al-Quran. Tak apalah, biarlah. Itu sebab dulu Ustaz cerita kepada kamu sikit pengalaman. Waktu Ustaz belajar dulu, Ustaz ada seorang sahabat daripada negara Azerbaijan. Azerbaijan ni sebelum pecahan dia adalah Soviet Union, Rusia sekarang. Dia negara komunis. Okey, dia pergi, dia belajar di Azhar sama Ustaz. Dia pernah cerita pada Ustaz, ketika tu dia kata ayah dia terpaksa membeli Quran. Dia tunjuk pada Ustaz Quran yang dia bawa. Quran tu memang lusuh. Dia tahu, dia tanya Ustaz, kamu tahu harga Quran ni ayah aku beli berapa? Bukan Quran tajwid warna, Quran kecil yang besar ni. Dia beli. Dia kata ayah dia beli menggunakan duit $500. $500 ni kalau kita kali duit kita RM2,000 kerana nak mendapatkan Al-Quran. Di waktu itu baru kita rasa, ya Allah, tempat aku sebut dia siapa nak Quran, ada je orang nak bagi, ada je orang nak wakaf. Itu pada negara yang menginginkan Islam, nak Al-Quran, nak baca Quran. Itu pun Quran kena sorok, kena simpan. Kalau lah tentera komunis dapat tahu, dapat kena tembak mati. Nak hanya untuk satu Quran. Kita hidup hari ini, Quran kalau buka pergi surau tu bersusun-susun Quran. Ada yang tak dibuka lagi pun ada. Nak bagi faham pada kita murahnya, rahmatnya yang ada pada kita ni, nikmat yang begitu berlimpah tu. Oleh kerana itulah Ustaz nak bagi faham pada kamu sejarah penurunan Quran yang pertama dan yang kedua tadi daripada Baitul Izzah kepada Nabi memakan masa 23 tahun. Quran ini bukan ditulis. Okey, pertama ayat diturun, contoh melalui malaikat Jibril turun kepada Nabi, dibaca kepada Nabi, Nabi hafal. Maka sahabat datang kepada Nabi tanya, ya Rasulullah, ada tak wahyu yang turun? Ada. Maka kalau ada, Nabi akan baca, sahabat akan tulis ke hafal? Sahabat akan hafal. Sebab zaman Nabi tidak ditulis Al-Quran, dihafal oleh sahabat. Hafal, turun ayat, hafal, turun ayat, hafal, turun ayat, hafal. Okey, nak bagi cerita sehinggalah sempurna 6,236 ayat dihafal oleh sahabat. Bila mula Al-Quran itu ditulis? Okey, selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, dengar elok, renungi dengan penuh keinsafan, nescaya kamu akan nampak betapa susah dan betapa sukarnya Quran ini yang diusahakan oleh orang-orang yang terdahulu untuk sampai kepada kita. Dia tidak semudah yang ada hari ini. Bila kita faham sejarah, kita akan menghargai, lebih menghargai sesuatu perkara tersebut. Okey. Kemudian di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar khalifah Islam yang keberapa? Yang pertama. Maka di antara tugas utama Sayyidina Abu Bakar dalam pemerintahan dia ialah memerangi golongan apa? Golongan apa? Golongan apa? Golongan kafir. Golongan apa muncul di zaman Sayyidina Abu Bakar lepas wafat Nabi? Golongan apa? Golongan yang berpaling. Apa dia golongan tu? Bila Nabi wafat, ada orang yang keluar daripada Islam, ada yang ingkar. Dipanggil golongan apa? Golongan apa? Bagus, golongan yang murtad ataupun golongan riddah. Okey, dalam sejarah Islam, titik permulaan Al-Quran ini, idea untuk ditulis bermula daripada berlakunya satu peperangan, iaitu peperangan yang berlaku di Yamamah. Satu tempat nama dia Yamamah, iaitu peperangan di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerangi kumpulan yang dipimpin oleh Musailamatul Kazzab. Siapa tahu Musailamatul Kazzab ni siapa? Siapa dia? Pendakwa
Nabi palsu. Betul? Musailamatul Kazzab ni adalah orang yang mendakwa selepas wafat Nabi dia adalah Rasul. Okey. Pertempuran ini direkodkan dalam sejarah. Tentera yang dipimpin oleh golongan Riddah ataupun Musailamatul Kazzab 40,000 orang. Adapun tentera Islam seramai 12,000 orang. Mana ramai? Islam ke orang golongan murtad? 40,000 lawan 12,000 tentera Islam. Okey, walaupun dalam peperangan ini tentera Islam menang. Menang ke kalah? Kita ada dari segi logik 40,000 lawan 12,000. Ada 12,000 betul. Tak, kemenangan milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi. Namun ketika itu Sayyidina Umar dia melihat bila berlakunya peperangan ini ada satu tanda kerisauan dia. Apa dia? Iaitu ketika dia melihat dalam peperangan tersebut walaupun tentera Islam menang, akan tetapi dalam tentera Islam ramai yang gugur ataupun dari riwayat disebut 700 hingga kepada 1,200 orang tentera Islam yang gugur tersebut adalah penghafal Al-Quran. Nampak tak? Jadi yang syahid dalam peperangan tersebut ada 700 hingga ke 1,200 yang gugur syahid. Yang gugur syahid ni siapa? Penghafal Al-Quran. Lalu Sayyidina Umar dia menyuarakan pandangan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, apa cara yang kita nak buat? Ini baru satu peperangan, gugur 700, 1,000 hingga 1,200 orang penghafal Al-Quran. Kalau 2 peperangan, kalau 3 peperangan, kalau 4 peperangan, jadi habis dah Quran. Sebab Quran semua simpan dalam dada-dada ni, yang dah kena bunuh, habis dah betul. Kalau 3 peperangan, 4 peperangan, maka pada pandangan Sayyidina Umar, maka siapa lagi yang akan boleh mengekalkan Al-Quran? Maka kerana itulah Sayyidina Umar mengeluarkan pandangan dia bahawa Al-Quran ini perlu ditulis, walaupun pada awalnya ia ditentang oleh para sahabat-sahabat. Kerana apa? Kerana Nabi tak buat, tapi oleh kerana ada maslahat yang lebih besar, maka Al-Quran itu mula dikumpulkan dahulu, kemudian ditulis dan diserahkan tugas tersebut kepada Sayyidina Sayyidina Zaid bin Sabit. Siapa dia Sayyidina Zaid bin Sabit? Itu sahabat Nabi SAW. Okey. Kemudian daripada bertitik tolak daripada mula cetusan penulisan Al-Quran itulah Al-Quran itu mula dicetak ditulis dengan 4 Al-Quran dibahagikan kepada negara-negara Islam, kemudian disatukan kembali. Sebenarnya nanti tu sebab ada masa nanti kita pergi ke museum Tamadun Islam, betul? Kita akan tengok ada Quran asal. Quran asal tu kalau kita tengok ikut depan pun tak boleh baca, ikut belakang pun tak boleh baca, ikut tepi pun tak boleh baca. Sebab tak ada titik, tak ada huruf, tak ada baris. Itu bentuk asalnya. Sehinggalah Quran itu dimurnikan, ditambahkan titik, kemudian dicantikkan tulisan, sehingga hari ini kita ada Al-Quran dengan resam apa nama dia? Apa nama resam tulisan yang kita pakai hari ini? Resam Uthmani. Bagus. Okey? Jadi itulah di antara perkara-perkara yang bila kita renungi bersama, betul-betul kita tilik, di saat itu akan ada rasa pertama kesungguhan kita dalam membaca Al-Quran. Kalaulah orang dulu bersusah payah nak sampaikan Quran pada kita sehingga hari ini, apalah sangat kita hari ini buka aja boleh baca Quran. Dah ada tulisan besar, ada tulisan kecil, ada yang warna, macam-macam Quran ada. Okey, apalah sangat untuk membaca Al-Quran, betul? Nak dibandingkan dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Okey, kerana itulah Nabi SAW mengingatkan umat dia. Apa kata Nabi? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabiha. Apa kata Nabi? Nabi kata bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada Tuhan yang membacanya, memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi itu sebab kita kena ingat betul-betul. Benar, ilmu yang kita belajar sekarang penting untuk kehidupan dunia. Tapi kita kena ingat ada satu benda yang akan kita bawa melewati alam dunia. Kita akan pergi kepada alam barzakh, kita akan pergi kepada alam akhirah. Ada 2 alam lagi yang kita kena pergi.
Yang ni tak ada pilihan, ustaz tak ada pilihan, kamu pun tak ada pilihan. Kita akan tempuh alam pertama, alam barzakh. Betul? Ada tak siapa-siapa saya tak nak pergi alam barzakh angkat tangan? Ada? Kamu angkat tangan pun tetap kena pergi. Sama je kan? Kamu angkat tangan, saya tak nak pergi, tetap. Dia bukan pilihan, dia adalah paksaan. Kita akan pergi, cuma yang membezakan kita siapa dulu yang akan ke sana, itu saja. Cuma benda yang kita kena fikir, apa benda yang kita nak bawa untuk menempuhi alam sana. Betul? Boleh lah bawa duit, buruh selit kat kain-kapan, buruh RM50, apa nak buat belanja, boleh? Boleh lah? Boleh lah? Lagi boleh nak bawa apa lagi? Nak bawa apa? Apa yang akan dunia berharga? Bawa emas, letak emas beli. Okey, semua tu takkan bernilai lah. Maka apa yang bernilai? Al-Quran. Maka kerana itulah siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi penemannya ketika masuk di alam barzakh, alam kubur. Sonok tak masuk bila ada peneman? Aman tak masuk bila ada peneman? Maka kerana itulah suatu hidup ni, maka kita jadikan diri kita orang yang mahir dengan baca Al-Quran. Okey, baca Al-Quran ni bukan untuk jadi ustaz. Baca Al-Quran ini ialah untuk menjadikan kita orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya di dalam bulan Ramadan. Itu sebab di sekolah kamu dilatih baca Iqra. Kamu jangan ingat Iqra tu ringan ya. Iqra tu pun juga adalah merupakan perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Itu sebab Iqra itu adalah kunci yang akan buka pintu yang besar. Itu sebab siapa yang dah boleh baca Iqra, secara automatik dia boleh baca. Nampak tak? Betul tak? Nampak ada ringan dia baca alif letak A, alif bawah I, alif bawah U. Dia dah mahir tu, bila baca Quran boleh baca tak? Maka kan itu bersungguh-sungguh kamu untuk menguasai Iqra, supaya kamu dapat kuasai Iqra, kamu boleh dan dapat membaca Al-Quran. Okey? Jadi oleh kerana itu, jadikan satu cita-cita dalam kehidupan kamu. Yang pertama, untuk jadi orang yang mahir dan orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Itu sebab kalau kita tengok Quran ni, dia duduk dekat mana pun, yang tempat mana yang dia duduk, maka dia akan jadi mulia. Okey, tengok sama-sama. Okey, Quran turun bila? Bulan mana? Bulan Ramadan, betul? Maka Ramadan jadi semulia-mulia bulan. Al-Quran turun kepada Nabi siapa? Maka Nabi Muhammad jadi semulia-mulia Nabi. Nampak? Maka kerana itu kata para ulama, kenapa kamu tak nak letakkan Al-Quran pada diri kamu supaya kamu jadi semulia-mulia makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu jadi sedikit tentang sejarah nuzulul Quran. Moga-moga kita dapat manfaat. Untuk yang terakhirnya ada masa 5 minit, kita ada sikit sesi kuis. Okey, daripada apa yang telah Ustaz bicarakan tadi. Okey, yang pertama, di zaman apakah nama peperangan yang mencetuskan untuk Al-Quran itu dituliskan? Angkat tangan, jangan sebut, angkat tangan. Peperangan apa, nama peperangan dan tempat tersebut? نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن